Okey, dua pengajaran yang boleh diambil daripada peristiwa tersebut. Maksudnya, pengajaran Perang Uhud. Apa dia pengajaran Perang Uhud? Okey, pertama ialah dalam Perang Uhud kan cerita pasal 40 orang pemanah kan yang ingkar arahan Nabi kan. So, pengajarannya ialah kena patuh. Patuh arahan ketua. Selagi dia tidak selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam lah. Okey, tambahlah tak bertentangan dengan ajaran Islam. Kita tengok nota. Lepas tu yang kedua, apa dia? Sebab dia tak payah langgar kan. So, kena apa dia? Hindari sifat tamak. Kena hindari sifat tamak. Hindari sifat tamak. Kerana sifat tamak ini merugikan. Okey, seterusnya. Siapakah yang menghasut 300 orang tentera Islam patah balik? Siapa yang menghasut 300 orang patah balik dalam Perang Uhud tu? Ketua munafik tu. Siapa nama dia? Ketua munafik tu? Abdullah bin Ubay. Jangan tertukar dengan Ubay bin Khalaf Abdullah bin Ubay, pengkhianat ni. Dia adalah ketua munafik. Kemudian sejumlah 70 orang mati syahid dalam Perang Uhud. Betul tak? 70 orang mati syahid dalam Perang Uhud. Betul lah. Okey, formula kita Perang Uhud ada 70 orang mati. Kalau orang kafir kita bagi dengan 2 dapat 32. Sebab 2 kat sini, 2 kat sini. Itu formula kita lah. Sepatutnya kalau bagi 2 dapat 35 kan? Tapi sebab kita bagi 2, ni kan formula. So kita bagi macam tu. 70, 32. Dia orang kafir, orang Islam 70. Okey, mati syahid. Okey, seterusnya. Golongan apa ni? Seramai 300 orang ni telah menarik diri dalam peperangan Uhud ni. Golongan apa? Golongan munafik lah. Kita kata golongan munafik ya. Lama tak tekan ke ni? Seterusnya, bilangan tentera musyrikin dalam Perang Uhud adalah 1000 orang. Okey, tentera siapa ni? Ingat bagi formula tadi. Formula ni kan? BUK 313. Kalau U Uhud 1 kat sini adalah 1000, sini 3000. Jadi bilangan tentera siapa ni? 1000 orang ni. Tentera Islam lah. Tentera Islam 1000 orang. Alright. Seterusnya nombor 4. Apa ni? Telah syahid dalam peperangan Uhud. Siapa yang syahid perang Uhud? Jadi Hamzah lah. Hamzah bin Abdul Muttalib. Mudah. Okey, kemudian ketua orang munafik siapa? Ketua orang munafik tadi sebut Abdullah bin Ubay. Okey. Alright, seterusnya Rasulullah membahagikan tentera Islam kepada 4 pasukan dalam perang Uhud. Betul ke? Salah Tadi Rasulullah membahagikan tentera Islam pada 3 je, bukan 4. Sebab formula kita tadi apa? Formula kita belajar tadi adalah makmuh. 3 je Okey, 2 peperangan disertai oleh Rasulullah. Perang apa? Udah belajar ada perang Badar, perang Uhud Okey, siapa nama ketua orang munafik? Dan berapa jumlah tentera Islam yang berpatah balik ke Madinah? Jadi, ketua orang munafik siapa? Lepas tu yang patah balik ni berapa? Ketua munafik inilah Abdullah bin Ubay. Lepas tu jumlah yang patah balik adalah 300 orang. Okey, itu saja. Good luck.